Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat para penonton yang menyaksikan rakaman ini. Berdiri saya di hadapan lensa ini bukan untuk menunjukkan kata-kata kosong, melainkan untuk menyampaikan sebuah mesej kebangsaan menerusi pidato bertajuk Rukun Negara Panduan Kita, Tonggak Nusa Sejahtera. Para penonton sekalian, pada tanggal 31 Ogos 1970, terhasillah sebuah ikrar keramat selepas berlakunya peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Ikrar ini dinamakan Rukun Negara. Ia bukan sekadar 5 baris ayat yang dihafal di periminan sekolah, tetapi merumpukan keempat hala tuju sebuah bangsa yang berbilang kaum. Izinkan saya mengupas 3 rukun utama yang dipasak terhadap kejayaan negara kita. Fokus pertama pidato saya mencakupi rukun yang paling asas, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Agama adalah benteng rohani. Tiada satu pun agama di dunia ini yang mengajar penganutnya untuk membenci atau merosakkan keharmonian. Melalui prinsip ini, kepelbagaian kepercayaan di Malaysia sama ada Islam, Buddha, Hindu maupun Kristian dilihat sebagai kekayaan moral, bukannya pemisah hubungan. Apabila setiap insan berpegang teguh kepada ajaran agama masing-masing, terlahirlah individu yang berintegriti dan menghormati sesama manusia. Tanpa pegangan agama, nilai kemanusiaan boleh goyah, lalu membuka pintu kepada perpecahan. Jelaslah kepercayaan kepada Tuhan ialah tiang seri yang mengukuhkan jiwa setiap rakyat Malaysia. Menginjak kepada gagasan kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen adalah pasak pemerintahan negara kita. Seri Parga Baginda yang di Pertuan Agong merupakan payung naungan dan lambang perpaduan seluruh rakyat tanpa mengira kaum maupun fahaman politik. Kesetiaan ini adalah manifestasi kasih kita kepada tanah air tempat kita berteduh. Apabila institusi beraja dihormati, kestabilan dan kedaulatan negara dapat diteruskan, dipertahankan daripada sebarang anasi luar. Seperti kata pepatah, di mana bumi dibijak, di situ langit menjunjung. Penonton yang bijaksana, fokus saya yang ketiga berteraskan rukun, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan persekutuan adalah undang-undang tertinggi tanah air yang diubah untuk melindungi hak setiap warga negara daripada hak asasi, kebebasan bersuara hinggalah keistimewaan setiap kaum. Keluhuran perlembagaan menuntut kita untuk menghormati dan menumpukan ketaatan kepadanya. Apabila kita menjunjung perlembagaan, keadilan sosial terjamin dan tiada pihak yang bertindak sewenang-wenangnya. Perlembagaan inilah yang memastikan setiap rakyat berasa selamat dan dihargai di bawah bumbung Malaysia. Para penonton yang saya hormati, rukun negara tidak boleh dibiarkan sekadar menjadi lafaz di bibir semata-mata. 3 rukun yang saya telah rungkaikan tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, dan serta keluhuran perlembagaan harus dihayati dan dijaga dalam kehidupan seharian. Biar bersilang pendapat, jangan sampai berpecah belah. Biar berbeza latar belakang, tujuan kita tetap satu, Malaysia yang damai dan sejahtera. Bunga raya mekar setaman, indah dihias di atas meja. Rukun negara, panduan zaman, rakyat bersatu, negara berjaya. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.